Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah sentiasa akan segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kau jadikanlah kami ini orang-orang yang sentiasa mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang-orang yang Allah telah pun memberi petunjuk kepada mereka untuk beramal. Wa ulaika ulul albab. Mereka lah juga orang yang ulul albab, yakni orang yang Allah telah membersihkan hatinya dari sebarang keburukan dan kefasikan. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Quran. Mereka adalah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami hikmah, rezekikanlah kepada kami as-sakinah, amin, iaitu tenang hati, war-rahmah, iaitu kecukupan dunia dan akhirat, wa du'a al-malaikah, penyertaan para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami, wa dhikrallahi fi man indah, ingatan-Mu ya Allah kepada kami sekalian saat-saat Engkau berada bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini. Amin. Yang mengikuti majlis ini. Amin. Keluarga kami, orang-orang yang meminta kami berdoa untuk kesembuhannya. Amin. Serta muslimin muslimat semuanya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hebahkan kepada kami hikmah, serta Engkau masukkanlah kami bersama-sama dengan kumpulan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin. Alhamdulillah, simak sekalian. Pertama, syukur pada Allah dengan izinnya dapat kita bertemu, meneruskan perjuangan kita, jihad kita dalam menghadamkan ayat-ayat Allah dalam diri kita. Dulu mungkin kita baca dengan mulut, tak hadam ke hati lah. Sekarang kita usaha untuk hadamkan. Macam kita makan nasi, tak hadam, tak selesa, tak kenyang, tak sampai perut. Dia setakat cuba makan apa. Nah, jadi kita nak hadamkan dia sampai ke dalam perut. Jadi baru terhasilnya rasa seronok. Ini pun rasa seronok dah, tapi tidak semaksimalnya. Untuk pagi ni seperti biasa, wazan yang ada depan kita tu kita hadamkan dalam hidup kita sehingga
tengok dia tu kena di mana saja dia wujud, kita boleh timbang dengan wazan ni. Di mana saja kalimah yang kita jumpa, kita boleh timbang dengan wazan ni. Dan dalam buku ni, di muka surat terakhir tu kita ada 4. Jadi kita tambah 2. Kerana apa tambah 2? Kerana kerap berlaku dalam bacaan kita menggunakan isim fa'il yang menunjukkan pelaku, dan isim maf'ul yang menunjukkan benda yang dilaku, yang dibuat. Hari ni anda nak sentuh muka surat terakhir tu dari sudut pelaku pula. Kita tak sentuh lagi pelaku. Kadang-kadang dia jumpa wazan fa'ala yaf'ilu, tapi bukan yaf'ilu, fa'ala naf'ilu. Pelakunya berubah. Bukan telah membuat, dia sedang membuat, dia buatlah engkau. Tak. Telah membuat ia, sedang membuat kami, sedang membuat engkau. Macam mana berubah macam tu? Jadi pelaku ini kena hadap juga di bawah tu. Dia tulis wazan kan, di bawah pelaku. Pelaku ni ada 14 jenis. 14 jenis. Cuma dia cantum-cantum jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga. Sebab apa 14 pergi mana? Pergi mana 14? 9 ada 5 lagi. 5 kat mana lagi? Home tu home antum kan? Dah 2 dah situ. Jadi berapa? Hunna 10. Hunna antunna dah berapa dah? 11. Huma antuma berapa dah? 12. Okey, huma lelaki, antuma huma perempuan, antuma perempuan. Jadi berapa? 14. Cukup. Cukup. Sebab tu dia tambah dalam kita tengok akhir huma tu berdua kan. Berdua tu dia ada tambah titik-titik. Maknanya kita tengok urutan ke atas sampai ke madhi. Madhi. Dia tengok urutan sampai ke atas madhi. Kalau huma 2 orang lelaki, dia tambah alif je. Kalau huma 2 orang perempuan madhi, dia tambah alif. Alif. Contohnya fa'ala. Fa'ala lelaki, 2 orang lelaki, dia berdua. Fa'alata, dia berdua, perempuan. Kalau kamu berdua, mana? Fa'ala, ambil wazan pertama. Fa'altuma. Jadi tuma tu ditambah di ujung. Bacanya fa'altuma. Tak boleh baca fa'iltuma, fa'ultuma. Fa'altum. Tapi tengok pada kalimah lah. Kalau perempuan, kamu berdua perempuan, tak ada beza, sama je. Fa'altuma juga. Fa'altuma. Contohnya kita kata kalimah jalasa, duduk kan. Jalastuma, kamu berdua telah duduk. Ini bagi wazan yang terakhir. Wazan hunna mereka perempuan ramai kan. Jadi kita ambil wazan atas, contohnya wazan pertama, jadi fa'alna gitu ya. Jangan macam panjang. Kalau panjang jadi kami pula.
Kalau panjang dia akan jadi nahnu, kami tu. Jadi fa'alna, kami telah. Fa'alna, mereka telah. Perempuan. Satu je lah. Kalau antunna, ramai kamu perempuan, tunna. Jadi fa'al tunna. Itu lah tambah. Kita pergi pada hum. Hum, mereka telah melakukan. Fa'alu. Fa'alu, mereka telah melakukan. Kalau kamu telah melakukan, lelaki, fa'altum. Fa'altum. Kalau kami, fa'alna, kami. Ke atas, naik ke atas. Kalau saya, fa'altu. Kalau awak perempuan, fa'alti. Kalau awak lelaki, fa'alta. Kalau dia perempuan, fa'alat. Fa'alat. Itu mati di ujung. Kalau dia lelaki, tak ada. Dia asal. Kembali asal. Itulah asalnya. Fa'alat. Jadi itu. Ini untuk laluan past tense. Kita tengok pula laluan mudhari' daripada bawah. Daripada bawah mudhari' yang berlaku sekarang, akan datang dan sentiasa berterusan. Jadi kalau huma, dia tambah apa? Huma lelaki, dia tambah ya, tambah alif nun di akhir. Jadi yaf'alu, kita ambil wazan pertama, yaf'alu. Jadi ya dah ada dah. Kita tambah alif nun je di akhir untuk dua orang, mereka berdua. Yaf'alani. Dah. Yaf'alani. Kalau kamu berdua, tukar ya kepada ta. Jadi anta taf'al. Kalau antuma taf'alani. Taf'alani. Kamu berdua melakukannya, sedang melakukannya. Kamu berdua sedang duduk, kamu berdua sedang makan, kamu berdua sedang apa-apa, bolehlah. Hunna. Hunna ditambah ya dan ditambah nun di akhir. Hunna. Jadi yaf'alna. Yaf'alna. Sebelum na tu dimatikanlah tempat dewa mati tu. Kalau antunna, tukarlah daripada ya kepada ta. Jadi taf'alna. Antunna taf'alna, perempuan. Hum yaf'aluna, tambah ya dah ada, tak payah tambah. Waw nun jadi akhir, ramai. Mereka lelaki, yaf'aluna. Kamu lelaki ramai, taf'aluna. Kami naf'alu, tukar daripada ya kepada na. Kalau saya, ya kepada a. Bagi jangan ubah, bagi kekalkan, tukar huruf je. Bagi kekal seperti yang kita tengok. Af'alu. Naf'alu kami. Kalau af'alu, saya. Kalau anti, anti ta tambah ya nun di akhir dan sebelumnya bagi bawah. Jadi yaf'alu jadi taf'alina. Kalau anta, tambah ta je lah, taf'alu. Anti, hiya sama dengan anta, hiya tu. Cuma nak bezanya tengok kepada penggunaan. Anta taf'alu, anti hiya taf'alu, sama. Huwa tu kembali asal. Untuk laluan amar, amar ni dia berlaku pada warna putih tu. Yang kelabu tu dia tak berlaku. Nah, dia berlaku pada anta
Anta jadi if'al. Kalau anti, orang ketiga lah tu. Anti kena tambah ya di akhir. If'ali. Itu. Anti if'ali. Kalau antum ramai, if'alu. Kalau antunna, hunna tak ada, antunna je. Hum tak ada, antum if'alu. Antunna if'alna. Kalau antuma, if'ala. If'ala. Itu je lah untuk amal. Untuk masdar dia terbuatlah. Masdar contohnya dia tambah juga, dia boleh tambah juga tapi di akhir. Contohnya kita kata fa'ala yaf'alu fi'lan. Fi'lan, perbuatannya. Hamdan. Kalau kita nak suruh pujian puji-pujian kamu, hamduhum, dia tambah gitu. Hamduni, hamdani, hamdaka, hamdana, dia tambah di ujung. Nanti itu kita level. Sebenarnya perlu tu. Kata terbitan ditambah di ujung. Nanti anak isyaratkanlah. Baik, cuba tengok muka surat terakhir. Senarai rojokan tu tak sebelum ke depan sikit. Jawapan. Muka surat apa tu? 255. 255. Kita tengok praktis sikit. Hadhihi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi jahannam. Subjek predikat dah. Ini ialah neraka jahannam. Allati, yang kuntum tu'adun. Kuntum, kalau kita kuntum ni kat mana? Pelaku mana ni? Kuntum. Kuntum pelaku nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tum tu, antum tu. Kuntum. Jadi past tense. Kita nak terjemah macam mana? Inilah neraka jahannam yang kuntum. Kuntum daripada kana adalah kamu dulu. Past tense kan, semasa dunia dulu. Tu'adun. Yang mana tu'adun? Wazan mana tu? Tu'adun. Ada wang nun di akhir, ada ta. Cari wanungnya dengan ta. Sama juga, benda yang sama kan? 7 juga. Ta depan, tu, wang nun di akhir. Tu'adun. Makna apa tu'adun? Ramai. Tapi kamu dijanjikan. Dulu, inilah neraka jahannam yang dulu semasa dunia kamu pernah selalu disebut-sebut, dijanji-janjikan. Nak tengok dulu pun tak nampak. Sekarang tengok ni depan pun tak boleh keluar dah. Tu ada fi'il mudhari' kan. Sekarang siapa bila tengok ni kamu janji tu. Dulu kau yang dah tak buat. Allah, ini satu orang kata sindiran. Sedih orang diazab, diucapkan dengan kata-kata hadhihi. Allah, macam kita marah. Inilah, makan. Dia kata itu. Dulu kau ayat dah tak dengar. Benar akan berlaku besok, telah pun direalisasikan hari ini. Tapi kita ni dah tak masuk akal. Sebab apa tak masuk akal?
Sebab kita refuse, kita bagi tolak awal-awal. Kan dalam surah Mulk kita dah baca tiap-tiap malam, lau kunna nasma'u au naqilu. Sepatutnya tak nak nasma'u ni kita ikut terus, tak payah komen-komen. Orang kata ini benar, ikut tu nasma'u dengan cakap dah. Au naqilu, tak sedang apa, ambil time sikit lah, fikir. Lau kunna nasma'u au naqilu, fikir. Ma kunna ni fi ashabis sain, takkan berlaku kami duduk. Maknanya orang ni kadang-kadang dia orang kata Islam, betul. Islam apalah, terus ejek dah. Sepatutnya fikir dulu, apa Islam? Itu naqilu. Kalau berfikir pun dia akan mencari kebenaran, tapi dia refuse tu, tak tahu. Ini sifat manusia, Kalau tak suka, terus. Jangan tak suka pun tengok dulu, kan? Buat kaji sedikit, kan? Kita pun mari tengok orang tegur kita, nampak macam orang tak cerdik, terus boleh kata cerdik. Kadang-kadang dia tu orang tasawuf, orang tak tahu, bodoh je dia. Tengok dulu, tak? Dia tu buat apa, rambut panjang, tak senonoh, lalu kita macam gila. Tapi jangan tu hukum. Tengok, nak ke lu, fikir dia asal mana, apa jadi macam ni. Dah, sangka baik dulu. Itu, sebab tu kita baca surah Mulk tiap-tiap hari. Sebab, sebelum tidur. Sebab nak, apa ni, nak ajar, nak mengingatkan, nak ajar diri kita ni supaya lau kunna nasfa, kalau kami ikut dulu, au naqil, fikir dulu. Maknanya akal diguna Allah ni untuk naqil, untuk fikir. Gitu. Lepas tu islauha, islau al-yawma bima. Okey, islau, islah, asalnya islah. Islah ni fi'il apa? Tengok wazan islah, wazan pertama. Islah maknanya if'al. Islah nombor 5 ya. Islah, kan? If'al asalnya Islah, kan? Islah. Mana? If'al. Huruf apa tak ada tu, kan? Kena salah. Orang Kelantan kata kena salah. Biasa kena salah. Salah, ikan salah, kan? Dia kena salah ni, dia letak api dengan masak. Bahawa salah ni daripada Islam, asalnya salah lah. Salah fa'ala. Salah yaslu islu. Pada waw ni ada asalnya. Kemudian sebab waw ni mat, lepas tu mati pula. Apa guna? Dah lah dia mat, mati pula. Dia pun buat macam mana? Waw huruf mat, dia mati, tak payahlah hidup. Jadi tinggallah islu. Islah. Kenapa islau? Islu asalnya. Kenapa islu? Sebab huruf mat yang sepatut mati bukan saja mati, dibuang. Ditanam. Tak nampak di dunia, tapi ada nama dia di batu nisan tu, kan? Okey. Kenapa dia jadi islau? Pada tambah waw untuk jamak. Jadi bila nak tambah waw di sini untuk mana ramah, dia berubah baik. Islu tak jadi
Islau. Kenapa? Islu. Slow. Apa? Garang sikit. Dia guna baris atas tu garang. Sombong sangat dulu. Pasal. Nah. Slow. Islam. Tadi. Dia macam bahasa huruf ni juga memberi satu nilai. Satu nilai kekuatan. Jadi Islau ini asalnya Islu kan dia buat tu. Islau. Apa makna Islau? Salah lah dia. Letaklah dia atas api. Masuk dan letak atas api. Dia kena buat ni kena panggang. Islau. Pangganglah dia. Allahu Akbar. Kenapa kena panggang ni? Islauha. Ha tu siapa dia? Pangganglah mereka itu akan Jahannam. Oh dia panggang. Ada di Jahannam ni bukan neraka. Neraka. Di negeri. Satu kawasan besar, ada boleh lalu celah-celah. Tak semua neraka. Tapi ada ni lubang jenis untuk panggang. Yang ni untuk bakar hidup macam-macam. Nah, Jahannam ni dia semua kawasan besar. Apa bukti? Apa bukti bahawa Ustaz kata Jahannam itu bukan semuanya tempat bakaran. Tempat bakaran. Buktinya dalam surah Naba. Cuba baca surah Naba. Surah Amma Yatasa'alun. Inna jahannama kanat mirsad, tempat laluan. Nah, siapa yang akan tinggal situ? Inna jahannama kanat iya jahannam tu. Kanat wazan pertama, pelakunya hiya. Kanat hiya adalah ia mirsad. Rasada ni tempat lalu kena cek. Mirsad. Checkpoint, mirsad. Checkpoint. Lagi lepas tu litaghina. Bukan semua orang, semua kena lalu. Kita kena lalu tu. Tapi litaghin untuk orang taghut. Taghut ni orang ikut syaitan. Sebab taghut ni nama kepada syaitan. Orang-orang yang ikut syaitan panggil taghin. Taghin tu fi'il isim. Taghin, tagha ya utru tughiyan taghi. Pelaku isim fa'il. Taghin ramai. Litaghina bagi orang-orang yang dulu semasa dunia itu taghut apa? Syaitan. Ikut syaitan. Ma'aba, dia jadi tempat tinggal. Mereka kena duduk situ. Tapi bagi orang mukmin ni mirsad je, tempat lalu je. Gitu. Berapa lama dia duduk situ? Labithina. Labitha yalbathu. Ilbath, labsan, libasan, labith. Orang yang pakai tempat tu. Orang yang pakai tempat tu, lepas tu hal pula. Hal keadaan mereka duduk tinggal di situ, ma'abah berkurung-kurung lamanya. Subhanallah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. A'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. A'inna atau wazan mana tu? A'inna. Wazan kedua af'ala, a'anna, ya'innu, a'in. Tolonglah kami. Jadi a'inna, bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ala atas zikrika. Ingat kepada engkau. Ingat. Zikir ingat. Ingat mereka. Wa syukrika. Dan syukur. Ingat, lepas tu syukur. Apa ada syukur?
Syukur ialah buat kerja Allah bil jinan dengan hati, wal lisan dengan lidah, wal jawarih dengan anggota. Kat mana kita dapat? Pagi Khamis. Sebab tu ilmu kan? Tafsir Kathir. Dia kata asyukru bil jinan, hati, wal lisan lidah, wal jawarih dengan tubuh badan. Syukur. Dan hamdu lillah, alhamdu li jabarutillah, alhamdu li ni'matillah. Puji tu kerana Allah tu Rabbil Alamin. Alhamdulillah tu. Sebab kerana Allah tu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Dalam masa sama puji sebab kita dapat nikmat. Dua puji. Alhamdulillah. Syukur. Dah. Itu Ibn Kathir semua dalam pagi-pagi kami. Walaupun kita nampak macam menyusahkan, tapi banyak ilmu. Menyusahlah nak baca tak faham. Lepas tu baris tak ada, susahlah kita kan. Tapi merangkak je lah kita kan. Itu Islauhal yawma, pangganglah mereka itu akan hari ini, akan jahannam al-yawma, hari ini. Kenapa kena panggang mereka itu? Bima, ma tu ma sababi dia panggil. Bi dengan ma. Ma tu dosa. Dosa-dosa. Kuntum pelaku yang ketujuh. Antum kuntum. Dua kali kan. Bila kita dah tahu adihi jahannamul lati kuntum, lepas tu bima kuntum, sama je. Maknanya Quran ni dia ulang dah sama. Tak payah. Siapa kata payah? Berapa puluh kali dia ulang dah sama. Makna supaya jadi kurang. Maknanya kuntum, kamu dulu tu'adun. Di sini kuntum, kamu dulu semasa dunia. Takfurun fi'il mudhari', selalu duk engkar. Tengok, kamu dulu selalu dijanji tapi tak dengar. Kamu dulu selalu engkar, tak berhenti-henti sampai mati duk engkar takfur. Dia panggil past continuous. Past continuous. Kuntum past kan, past tense. Takfurun continuous. Maknanya dulu peranganmu macam tu je sampai mati. Gitu. Kuntum takfurun, kuntum tu'adu. Ini satu bahasa yang orang kata apa? Bangkit. Tapi kalau dibangkit, diukit, bukan bangkit, diukit kan. Dulu aku dah cakap, dia janji, tapi gitulah. Dia cakap ini kepada orang yang duduk di akhirat. Kita belum lagi. Kita belum sampai akhirat lagi. Duduk sini baru ada peluang lagi untuk bertaubat walaupun umur 70. Tapi siapa ambil hal dengan Quran ni? Nah, kalau kita baca Quran terjemah, tak akrab kita baca satu-satu ini. Nah, kuntum, kamu dulu pas, tu'adun fi'il mudhari', sekarang akan datang sentiasa. Maksud sentiasa engkar. Cakap je engkar. Semati macam tu. Dan juga kuntum tu'adu, kamu diajar. Maknanya seolah-olah kuntum tu'adu ni, sahabat-sahabat sekalian, kita kena jangan putus asa dakwah kita ni. Jangan putus asa. Sampai mati kita tegurlah anak kita, kau siapa tegur. Dia marah pun senyumlah. Kita tak ada mahal kadang omong kita ni. Marah tu menyusahkan diri, bukan menyusahkan dia. Menyusahkan diri kita. Dia tak nak biar kita buat kerja kita je. Nah, cakap senang dah. Al-yawma, bagi atas. Hari ini, al-yawma, Masya Allah, hari ini, hari yang kita hidup ni. Tapi al-yawma ni bukan hari ni dunia, akhirat tu. Akhirat, al-yawma tu maknanya ayat al-yawma ni saat berada di akhirat. Nakhtim, Nakhtim pelaku nombor berapa? Nahnu dah. Kalau nakhtim, kita ambil laluan mana? Laluan mudhari' kan madhi. Kita guna istilah baris tu laluan mudhari' kan. Sebab nahnu, nakhtim.
Okey, nakhtim daripada apa? Daripada perkataan wazan pertama. Khatama, fa'ala. Khatama yakhtimu, fa'ala yaf'ilu. Kalau fa'ala yaf'ilu fi'il amal, fa'ala yaf'ilu, nak jadikan fa'il amal, tukar ya sahaja. Jadi if'il, ain tak payah ubah. If'il, ikhtim, tutupkanlah. Ikhtim. Allah mari, Ustaz, ikhtim al-faslah, tamatkanlah kelas tu. Tak dekat mana Ustaz? Tak faham. Yang mana? Yang ni yang apa? Yang amal tu. Lagi. Nakhtim. Cakap macam apa anda? Tak. Nakhtim. Kita baru start hari ni. Okey. Nakhtim. Al-yawma nakhtim. Nakhtimu. Okey, kita kena pergi laluan mudhari'. Laluan mudhari'. Laluan ni kan gini laluan. Ni wazan pertama, kedua, ketiga. Bawah ni pelaku kan? Ya. Pelaku. Jadi ni pelaku. Pelaku. Okey, pelaku. Kenapa berhajat pada pelaku? Sebab na ni kita pergi pada nahnu. Okey, nahnu ni kita pergi wazan laluan mudhari'. Nakhtimu. Wazan pertama ke wazan berapa? Wazan mana? Nakhtimu. Satu. Sebab yang ni memang dia special. 2 sampai 9 dia satu tu je. Kalau keluar daripada 2 sampai 9 tu satu je. Jadi nakhtimu ada tak dalam wazan-wazan lain nakhtimu selain daripada wazan satu? Tengok mudhari'. Ada tak? Tak ada. Wazan kedua nukhtim. Wazan ketiga nukhatim. Wazan keempat nukhatimu. Tak ada. Maka kena pergi nombor 1. Nakhtimu asalnya khatama yakhtimu fa'ala. Wazan dia wazan pertama lah. Fa'ala khatama yaf'ilu. Jadi untuk buat fi'il amal, bagi yaf'ilu, hanya tukar ya je. Tukar ya jadi ya kepada hamzah. I kan? Kena baca u ke a ke? Tak. I sebab ain bawah. Jadi if yang ni lu ni kena mati sebab dia perintah. If'il. Jadi di sini jadi ikhtim. Nampak tak? Ikhtim. Mari kita siap. Ustaz, ikhtim al-faslah. Tamatkan kelas. Okey. Syukran. Itu je cakapnya. Syukran. Ikhtim. InsyaAllah saufa nakhtim al-fasla ba'da qalil. InsyaAllah saufa lambat Ustaz. Ba'da qalil. Saufa nakhtim. Kita akan tamatkan kelas kita sekejap lagi. Tapi tak habis ni lah. Tamatkan tu. Islau al-yawma nakhtim. Kami akan tutupkan mana? Nakhtim ala afwah. Nakhtim ala ni tutup mulut. Tutup mulut maknanya khatam. Khatam ni cakap. Mulut kita dibangkit ada mulut boleh cakap. Tapi bila Allah kata al-yawm nakhtim, tutup ala ni ni mulut. Dia tutup atas. Ala afwah. Atas mulut mana?
Tak bunuh lah, tutup habis. Tutup dengan apa tak tahu. Dengan tembaga ke apa. Tutup dengan apa. Tukallimuna. Lepas tu nak cakap kerana, ya Allah, kau tutup, aku nak jawab ni. Wa tukallimuna. Tukallimu. Perkataan tukallimu. Tukallimu wazan apa? Cari perkataan tukallimu wazan. Okey, wazan 3, tengok. Fa'ala yufa'ilu, kallama yukallimu. Kena pelaku tukallimu. Pelaku nombor berapa? Ramai. Apa? Bercakap, bertuturlah. Tukallimu, bercakaplah na kepada kami. Siapa yang bercakap pada kami? Aidihim. Oh, tangan cakap. Tangan tu fa'il. Maknanya aidihim tukallimuna. Asalnya gitu. Aidihim, tangan-tangan mereka, tukallimuna, bercakap kepada kami. Tangan buat apa? Dia cakap kepada kami. Al-yawma nakhtim ala afwahihim. Tak ada cakap, tapi tangan cakap. Wa tukallimu, bercakap kepada kami. Nah tu maf'ulun bih pada. Bercakap kepada kami oleh tangan-tangan mereka. Tangan cakap. Wa tashhadu. Tashhadu wazan syahida yashhadu, tashhadu wazan pertama. Tapi pelaku yang kedua, hiya tashhadu. Tashhadu, siapa yang menyaksi? Arjulu. Rijlun kaki, arjul kaki-kaki. Kaki saksi. Tangan kata aku di situ. Masa tu tangan kata, tangan cakap. Kaki kata ya aku sokong. Kaki pula yang sokong. Kaki jangan cakap. Apalah kau, kaki aku kan? Hari ni kakimu pun aku, Tuhan buat kakimu ni. Aku kena. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Allah, bima kanu sama dengan juga bima kuntum takfurun. Ni bima sama tu. Ma dengan sesuatu kanu. Kalau kanu mereka dulu, kalau kuntum kamu dulu. Dengan sebab kanu mereka dulu yaksibu selalu kasabah selalu cari. Maknanya dosa-dosa yang manusia buat secara sengaja. Kasabah, yaksibu kan. Kanu dulu, kuntum kamu dulu, kanu mereka dulu. Wawnu. Jadi kanu ni kita rujuk kepada hum kan, pelaku hum. Yang ketujuh madhi. Tu madhi tamhuwa lah, kana kanu. Mereka dulu masa dunia yaksibu selalu duduk usaha nak dapat benda tu. Tahu dah benda ni salah, usaha juga. Ada. Walau nasya, kalaulah kami nak. Nasya fi'il mudhari' wazan pertama nasya. Kalau kami nak. Nasya kami, nahnu mudhari'. Semua laluan mudhari' tu. Kalau kami nak, la tamasna, lam taukid, tamasa yatmisu wazan pertama. Tamasna pelaku yang nahnu berapa? Nah kan, nahnu madhi. Kalau kami nak, kami telah tamaskan ke atas a'yunihim, tutup ke atas mereka. Di dunia ni dulu pun dah, semasa di dunia tu, kalau kami nak buat, kami butakan mata mereka. Tapi Allah ni tak buta mata kita, buat jahat macam mana pun. Tapi Allah boleh butakan. La tamasna ala a'yunihim. Allah butakan atas mata mereka. Fastabaqus sirat.
maka mereka istabaqa ni baqiyah istabaqa tu hak ni nak pergi hak ni bertembung. As-sirat tu jalan ni yang ni lalu langgar, kalau Allah butakan kan, Allah boleh butakan. Apa dia tak buat? Allah ni Maha Rahman, dia beri. Fa'anna yubsirun. Fa'anna tu makna fakaifa, bagaimana mereka yubsirun ni fi'il mana yubsirun ni? Yubsirun, cari yubsiru, buang waw nun di akhir tu, cari yubsiru wazan mana? Yubsiru, af'ala yuf'ilu, absara yubsiru. Oh, wazan kedua yubsiru. Mana bangun membuat. Maknanya sekarang ni wahai pemimpin, macam mana kamu nak pimpin ayahmu? Yubsiru tu merujuk kepada ibu ayah. Wahai ayah, macam mana kamu nak bela anakmu? Fa'ana yubsiru. Di akhirat, kalau dunia, kalau Allah buta mata kamu nak jadi pemimpin macam mana? Kamu jahat. Tapi kalau aku buta matamu, tak boleh hidup. Tu mana yubsiru ni ada semasa di dunia. Masa dunia ni, kalau Allah bangun membutakan mata kamu nak bangun melihat, tak boleh. Yubsirun maknanya nak tolong orang ke apa, tak nampak bila Allah butakan mata. Satu cara Allah nak boleh buat, dia butakan mata. Kita dia tak buta mata ni, dia buta mata hati. Ada a'yun ni ada dua, a'yunu az-zahira, a'yunul qulub. Orang kafir dia a'yunul qulub, mata hati dia tak nampak. Cara Allah dia butakan mata, sama ada mata zahir ataupun mata hati. Ataupun cara lain, walau nasya lamasakhnahum ala makanatihim. Kalau kami nak, kami akan masakha ni buang. Masakha ala ni, masakhnahum ala, mak duduk setempat, tak boleh bergerak, tak maju ke depan ke belakang. Ala maksudnya famastata'u mudiyan. Mudi ni isi apa? Mudi huruf mim bagi depan. Wazan okey. Amda yumdi, amdi, imdiya. Mudi. Kamu mudi, nak maju, kamu tak boleh maju. Mudi, maju ke depan. Famastata'u, mereka tidak mampu, mudiyan, nak bergerak ke depan, wala yarji'un, dan nak ke belakang bila Allah masakh. Tapi Allah tak buat. Betapa rahmannya Allah, jahatnya manusia, tapi Allah tak buat. Tapi mungkin berlaku. Pertama, Allah tutupkan mata, ataupun Allah masakha ni stroke. Stroke tak boleh gerak. Famastata'u mudiyan, tak boleh gerak ke depan, tak boleh kembali ke belakang. Kan kita stroke ni, ayat stroke kan. Ayat atas, ayat utati boleh guna lah. Jadi kita baca Yasin, nak sembuhkan penyakit stroke, bacalah ni. Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatin famastata'u mudiyan. Ya Allah, mudiyan. Minta Allah gerakkan kita ke depan. Wala yarji'u ya Allah, tubna ilaika ya Allah, arji' ilal wara. Boleh gerak pergi ke depan. Allah boleh buat kan. Itulah cerita. Tak mampu lagi kita nak baca banyak dah, cukup. Faham dah kan? Tapi kalau banyak lagi jadi limpah, hak faham tak faham. Jadi saya dah pening dah kan? Tak nampak dah syukur. Tadi nampak, ni tak nampak. Nampak banyak. Okey tu? Okey tu.
Jadi hari ni main praktis lah sikit lah. Lepas tu kita baca wazan pun apa? Nah kan? Semangatlah kalau ada izin. Ada soalan ke? Ustaz. Ya. Ha? Mudiyan. Macam mana kita nak cari mudiyan ni wazan dia? Kalau mudiyan kan, mudiyan mula-mula min ni mesti fa'il. Dah. Kalau min mari depan, automatik kita pergi kepada muf'ilun. Muf'ilun. Kalau madha, mudiyan ni daripada perkataan apa? Madaya lah. Madaya yang apa dah? Baris apa ni? Tak ada ni, tak ada nama. Habis. Okey. Mudi daripada perkataan madha. Okey. Madha yamdi madaya yamdi fi'amal imdi maju MD ya MD. Suruh maju ke depan MD. Madha yamdi MD madyan. Tak jumpa ni. Madha yamdi MD tak jumpa. Madin. Madha yamdi madin. Fi'il madin kan? Madhi sifat pula tu. Madhi. Fi'il madhi. Mana fi'il yang perbuatan yang lalu. Dah. Maknanya ni sifat madhi. Ni mudi. Mana dalam bab fa'ala tak ada ni. Carilah yang af'ala pula. Af'ala. Cari af'ala. Kalau madha nak jadi af'ala, macam mana? Apalah? Amda. Ni automatik yumdi. Tak masuk tu. Yumdi. Ni amdi. Salah anda, salah. Bukan isim fa'il. Mudiyan. Sebab ni mudi ni dia cari baru tahu. Nah, kalau mudi atas ni tambah, tapi ni huruf min, mudiyan kan? Mudiyan. Mana ni kata terbitan ni? Mudiyan kata masdar daripada madha yamdi mudiyan, bergerak. Mana bergerak? Tanyalah GPT. Tak tahu apa mana handphone tak bawa ni. Mudiyan bukan fi'il. Anak kata tadi, minta maaf. Anak kata isim fa'il. Rupa-rupanya kata terbitan tu mudiyan daripada madha. Anak min tu min fa'ala, biasa. Anak tu ingat kemudian dia ada mudiyan tu. Jadi mudiyan ni tengok masdar. Madha yamdi imdi madiyan wa mudiyan. Itu pelik sikit tu. Hal
Tidak mampu mereka bergerak ke belakang, ke depanlah, mudian ni ke depan, wala yarji'un, tak boleh ke belakang. Seterus Allah macam mana? Anda. Jadi boleh tak kita baca ayat ni untuk sembuhkan stroke? Ni siapa? Lau nasya'u lamasakhnahu, lau nasya'u lamasakhnahu. Hati kita, ya Allah, kalau Engkau telah masakhna, Engkau cabutlah masakh, supaya aku boleh mudian, boleh yarji'u. Nah, aku famastata'u ni istata'u. Kita minta mastata' kepada istata'. Wah, jadikan zikir ayat ni dan minta pulangkan yang Allah beri untuk kita buat. Nah, ni satu ni jadikan satu rawatan. Sebab Allah yang buat. Nah, lau nasya, kalau nak, sekarang ni dah berlaku stroke, Allah nak lah tu. Tapi nak supaya Allah kembalikan, minta saat nyawa di kandung badan untuk mari belajar tadabbur. Contohnya, kalau kau sembuh, aku nak mari ngaji tadabbur. Janjikan Allah tak salah. Azam. Kan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa ila liqa'in akhar. Naltaqi bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi